Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton podcast Suara Moderat. Hari ini saya bersama dengan dua tetamu yang sangat istimewa. Pertama sekali saya perkenalkan dahulu Dr. Muhammad Zudi Marzuki, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat. Beliau juga adalah mantan pensyarah di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Malaya dan juga pernah berkhidmat sebagai rektor di College University Islam Zulkifli Muhammad. Dan bersama dengan kita juga, kita ada YB Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Taman Medan dan juga merangkap ataupun memegang jawatan sebagai Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan jika saya tidak silap, kedua-dua daripada panelis pernah bertanding di kawasan Parlimen Shah Alam, betul lah? Waktu betul. Berbeza lah. Waktu berbeza. PRU 14, PRU 15. Jadi untuk mulakan perbincangan kita pada malam ini, mungkin saya boleh ajukan soalan yang pertama lah kepada Dr. Zudi. Pertama sekali, ke mana-mana kita pergi, kalau dalam seminggu dua ni, kita asyik dengar perkara yang sama, iaitu Bangkok Move, Bangkok Move, Bangkok Move. Dan Bangkok Move ni untuk penonton yang mungkin tak familiar lagi, adalah satu perbincangan yang telah diadakan di Bangkok bersama dengan ketua ataupun wakil parti-parti politik, termasuk juga wakil daripada parti PAS, di mana di situ ada perbincangan bersama dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan dengan pembentukan satu konsep politik baru, iaitu dinamakan sebagai Rumah Bangsa. Jadi untuk kami rakyat biasa di luar sana, Doktor, mungkin Doktor boleh jelaskan sedikit apakah sebenarnya konsep Rumah Bangsa tersebut dan apakah perkembangan berkenaan dengan Rumah Bangsa ini di dalam PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Naim, Tuan Moderator, sahabat saya Dr. Afif, seterusnya kepada para penonton yang saya hormati sekalian. Kita sedang berada di ambang pilihan raya, iaitu tahun yang keempat penggal parlimen sekarang, dalam keadaan semua parti sedang bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya yang dijangkakan seawalnya pada hujung tahun ini ataupun selewatnya pada tahun depan. Bila kita sedang menghadapi pilihan raya ini, kita akan lihat parti-parti yang sedia ada, mereka ingin melakukan penjajaran untuk membentuk suatu gabungan. Sama ada gabungan itu bersifat gabungan yang terikat, umpamanya satu logo dan sebagainya, ataupun hanya sekadar pakatan, electoral pact, pakatan pilihan raya. Pakatan itu tidak semestinya bergabung, tetapi ada perbincangan dari segi pembahagian kerusi untuk tidak bertembung. Saya melihat cadangan untuk mewujudkan Rumah Bangsa dan seumpamanya selepas ini adalah suatu usaha untuk membentuk gabungan ataupun pakatan bagi menghadapi pilihan raya. Cuma dalam konteks kita melihat pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, sudah nampak ada dua gabungan utama, iaitulah Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan plus Barisan Nasional. Dalam pilihan raya umum yang lepas, kita tahu berlaku pertembungan sekurang-kurangnya 3 penjuru. Waktu tu ada Perikatan Nasional, ada Pakatan Harapan dan ada Barisan Nasional. Saya sebenarnya sangat mengharapkan supaya pilihan raya umum yang ke-15, yang ke-16 ini berada dalam posisi dua penjuru. Ada dua gabungan utama, mungkin ada parti-parti kecil yang lain. Jadi bila ada dua gabungan utama, sama ada gabungan itu terikat dengan begitu kukuh strukturnya seperti Perikatan Nasional, ataupun gabungan yang longgar, hanya ada persefahaman dari segi pembahagian kerusi
seperti Pakatan Harapan plus Barisan Nasional, saya lebih berminat jika pertembungan itu dua penjuru, two party system. Sebab kemungkinan untuk berlakunya hang parlimen tu tak mungkin. Kalau tiga penjuru sebagaimana pilihan raya yang lepas, akan berlaku parlimen tergantung selepas pilihan raya, dan akan ada adjustment, tarik menarik dan sebagainya. Kalau sistem dua parti, ada Perikatan Nasional dan ada Pakatan Harapan plus BN, saya yakin kalaulah satu-satu gabungan itu sama ada PN menang ataupun PN plus PH menang, dia akan mewujudkan suasana yang tidak ada hang parlimen, yang memudahkan pembentukan kerajaan. Jadi mengekalkan status quo yang ada ini, iaitu Perikatan Nasional diperkasakan, kemudian PH dan BN itu terpulang pada mereka lah. Itu adalah lebih baik sebenarnya, daripada kita mewujudkan suasana di mana kita masih nak adjust, mencari jajaran alignment dalam politik ini dalam keadaan pilihan raya sangat hampir sekarang. Rumah bangsa ini saya lihat masih lagi dalam peringkat untuk membuat penerokaan politik, political exploration. Kita nak buat adjustment, sedangkan masa untuk menghadapi pilihan raya ini adalah semakin hampir. Kalau kita masih lagi nak cari rakan gabungan dalam keadaan pilihan raya sudah hampir ini, pada pandangan saya ia tidak begitu baik bagi sesebuah parti politik. Saya secara jelas dulu saya adalah antara yang mengasaskan ataupun yang menulis Piagam Muafakat Nasional. Saya menulis Piagam Muafakat Nasional. Bila suasana yang ada pada hari ini realistik, walaupun ada yang mencadangkan supaya dihidupkan kembali Muafakat Nasional, cuba bertemu dengan pimpinan UMNO bagi mewujudkan alignment baru dan sebagainya. Pada pandangan saya, kita kena menerima hakikat yang sedang berlaku realistik, iaitu gabungan pilihan raya yang ada, gabungan politik yang ada dua sekarang, Perikatan Nasional, PH plus Barisan Nasional. Jadi kewujudan rumah bangsa ini, saya tak nampak ianya adalah satu keperluan buat masa ini. Ia bukan suatu usaha untuk menggabungkan parti-parti Melayu. Itu jelas, sebab dalam rumah bangsa itu ada PKR, ada Amanah. Kemudian PKR dan Amanah masih terikat dengan DAP. DAP adalah parti yang menjadi oponen kepada kebanyakan parti-parti Melayu sekarang. Disebabkan sifat dia yang anti kepada citra pembentukan Malaysia yang asal, iaitu dia mahu membawa Malaysia dan sebagainya. Jadi punca masalahnya ialah DAP. Punca masalah yang berkaitan dengan hal ehwal isu-isu Melayu, isu-isu tuntutan yang bersifat rasism dan sebagainya, adalah puncanya DAP. Jadi parti-parti yang ada ni masih terikat dengan DAP, masih mengharapkan sokongan daripada DAP untuk mereka menang. Bila duduk semeja, saya tak nampak ada hala tuju yang jelas, melainkan sebagaimana yang ditulis oleh Presiden PAS pada hari ini, sebagaimana yang disebut, iaitu untuk mengambil kesempatan, kemudian membentuk suatu naratif ataupun optik menunjukkan bahawa dia mengetuai, dia yang mewujudkan, dia yang mengasaskan. Pada pandangan saya itu tidak
sesuai dalam konteks kita sedang menghadapi diambang menghadapi pilihan raya pada masa inilah. Saya lebih cenderung supaya parti-parti yang ada ni kekal dengan gabungan masing-masing, bersedia menghadapi pilihan raya, memperkasakan gabungan masing-masing. Kalau ada pun plus beberapa parti yang bersama, contohnya macam Perikatan Nasional bersama dengan parti-parti pembangkang dalam IPR umpamanya. Saya rasa itu lebih realistik untuk kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-16. Saya ada satu soalan lanjut Dr. Zudi. Antara salah satu sebab di mana doktor nampak PAS tidak sesuai bersama di dalam Rumah Bangsa adalah kerana DAP. Kerana perjuangan DAP tidak selari dengan perjuangan PAS misalnya, dengan parti-parti lain, parti-parti Melayu yang lain ini. Jadi tetapi kalau saya imbas kembali sejarah, saya lihat PAS dahulu pernah bekerjasama dengan DAP berpuluh-puluh tahun. Jadi apa sebenarnya, adakah DAP telah berubah daripada ketika itu ataupun PAS telah berubah? Waktu tu pun kita maklum, dalam PAS ini ada beberapa kumpulan. Kita tidak nafikan bahawa dalam politik ini ada trial and error. Kita cuba untuk mencari rakan gabungan. PAS sebagaimana yang kita pernah sebut dan selalu nyatakan bahawa untuk menerajui ataupun masuk dalam kerajaan, PAS tidak boleh pergi secara solo. PAS memerlukan rakan gabungan. Sebab itu kita mencari rakan gabungan yang sesuai untuk kita bersama-sama membentuk kerajaan Malaysia. Jadi kita buat beberapa rakan gabungan sebelum ini, termasuklah dengan DAP. Dengan DAP ni 2 kali kita buat. Yang pertama melalui Barisan Alternatif. DAP keluar pada tahun 2001. Yang kemudian yang kedua melalui Pakatan Rakyat. PAS telah memutuskan hubungan dengan DAP pada tahun 2015. Jadi kalaulah orang kata kenapa kami tak boleh bergabung dengan DAP sedangkan dulu PAS bergabung, saya nak sebut begini. 2 kali pengalaman kami dengan DAP itu cukup memeritkan. Jadi lebih baiklah mereka yang nak cuba meneruskan gabungan itu berfikir, minta pandangan daripada PAS, kita boleh bagi pandangan apa sebenarnya DAP. Saya nak ambil sikit saja. Pembentukan Malaysia dengan citra dia, dengan kontrak sosial dia yang telah pun walaupun tidak ada secara jelas tetapi termaktub dalam perlembagaan persekutuan kita, itulah parti-parti yang mendukungnya. Daripada MCA dahulu, parti-parti sebelum Merdeka, MIC, UMNO, kemudian PAS, dan juga parti-parti selepas Merdeka juga mendukung citra itu. Tetapi satu-satunya parti yang cuba untuk kontra dengan citra pembentukan Malaysia itu DAP. Dengan gagasan yang dia bawa, Malaysia, deklarasi, setapak dan sebagainya. Jadi saya tak nampak mana-mana parti yang bergabung dengan DAP ni, terutama parti-parti yang bernuansakan Melayu, dia boleh lama. Kecuali Amanah lah. Amanah tu memang saya tak tahulah, mungkin orang kata anak didik dan sebagainya lah. Dia boleh lama. Tetapi kita ada pengalaman bersatu lagi cepat, putus dengan DAP. PAS 2 kali kita putus, Semangat 46 sebelumnya, dan sekarang ni UMDAP. UMDAP ni saya tak nampak mereka ni ikhlas dalam penggabungan di antara DAP dengan UMNO. Saya rumuskan, maksudnya doktor beranggapan dah talak kedua tu tak perlu talak ketiga lah. Jadi tak perlu dah kita cuba lagi, tak perlu rujuk lah. Jadi saya ajukan soalan yang seterusnya kepada YB Dr. Afif pula. Sementara kita bercakap tentang Rumah Bangsa ini, di mana semua parti-parti Melayu ni bergabung di bawah satu rumah, saya ingin juga bertanya berkenaan dengan payung besar. Adakah kedua-dua konsep politik Melayu bergabung ini 2 konsep yang sama,
apakah perbezaan di antara kedua-dua ini? Jadi perbezaan di antara Rumah Bangsa dan juga Payung Besar selain daripada komposisinya. Jadi selain daripada umdak dan sebagainya, apakah sebenarnya corak perjuangannya? Adakah ianya sama? Adakah ianya berbeza? Adakah kaedahnya berlainan? Saya melihat bila setiap kali dalam senario politik negara, selalunya bila kita lihat atau dilihat kuasa politik orang Melayu itu dilihat terganggu atau tergugat, atau kuasa majoriti Bumiputera itu dilihat tidak memegang teraju atau tampuk kuasa di Putrajaya atau mana-mana kerajaan, maka timbullah perbincangan ini atas konteks perpaduan Melayu dan sebagainya. Maka perlu ada wujud gabungan-gabungan atau satu movement dengan niat nak mengembalikan yang dikatakan sebagai kuasa orang Melayu ini. Sebab tu payung, saya tidak nampak ada similarity yang atau perbezaan yang besar di antara Payung Besar dan juga apa yang dipanggil Rumah Bangsa ini. Cuma niat nak mewujudkan tu yang menjadi perbezaan utamanya. Kerana konteksnya lebih kurang sama je. Argument tentang soal perpaduan Melayu, soal kepimpinan Melayu, soal nak banyak sangat dah parti politik Melayu dan sebagainya. Tetapi apa tujuan dan niatnya? Kalau kita lihat, macam kalau saya boleh sentuh sikit, macam sebelum ni Muafakat Nasional, ketika ditubuhkan di antara UMNO dan juga PAS, kerana ketika itu dilihat ni dua parti Melayu besar yang tidak ada dalam kerajaan pada hari itu. Pada ketika itu Pakatan Harapan yang memerintah. Walaupun Bersatu ada di situ, walaupun Tun Mahathir adalah Perdana Menteri, kursi Bersatu hanya ada 11. Berbanding PKR ada hampir 50 kursi, DAP 40 kursi, Amanah pun lebih kurang 11 dan sebagainya. Tetapi tahap sokongan orang Melayu kepada parti PH pada ketika itu tidaklah sebesar yang dinikmati oleh Perikatan Nasional sebagai contoh pada hari ini. Jadi dilihat sebagai majoriti orang Melayu tidak bersama dengan kerajaan itu, maka timbullah perbincangan-perbincangan ini. Bahkan kalau Payung Besar itu antara niat asalnya adalah untuk supaya dikempenkan, kalau saya ingat lagi apa yang Tun Mahathir sebut, adalah supaya orang Melayu ni keluar mengundi. Kerana dikatakan orang Melayu ni tak keluar mengundi, maka menyebabkan berlakulah perpecahan itu, di mana peluang kepada kelompok atau kumpulan yang dilihat lebih pro kepada non-bumi mampu membentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi untuk kata bahawa Payung Besar dan juga Rumah Bangsa ni beza banyak, tidak. Tetapi yang membezakannya adalah niatnya atau siapa yang menerajuinya. Kerana di situ kita boleh lihat agenda-agenda yang nak dibawa atau apa agenda yang tersuratnya dan yang tersirat. Sebab tu Payung Besar, seperti kita tahu, ialah Tun Mahathir antara yang menggerakkannya dan juga dipimpin oleh rakan-rakan parti komponen parti Melayu yang besar, dan antara teraju utamanya Perikatan Nasional lah dalam Payung Besar ni, melibatkan Tan Sri Muhyiddin, Tuan Guru Hadi daripada PAS dan sebagainya. Kerana di situ Payung Besar tu takkan boleh bergerak kalau tidak disokong dan didukung oleh parti Melayu terbesar yang ada dalam negara pada hari ini, iaitu Perikatan Nasional. Jadi sebab tu di situ ada dimulakan oleh Tun Mahathir. Rumah Bangsa pula ni barulah, baru dalam setahun ni lah kita dengar kan, hujung-hujung tahun ni dan tahun ni kita baru dengar Rumah Bangsa ni, yang mana dipelopori oleh UMNO. Sebab tu nak diwujudkan sekretariat dan sebagainya, menghimpunkan parti-parti Melayu dan sebagainya. Tetapi dimulakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang coin term Rumah Bangsa ni dalam keadaan kalau kita tahu realiti politiknya nak menuju kepada pilihan raya. UMNO perlu bertanding di kursi yang bukan ditandingi oleh DAP pun. UMNO perlu bertanding di kursi yang memang majoritinya adalah kursi yang diduduki oleh majoriti orang Melayu. Ini kursi tradisional UMNO. Musuh tradisi UMNO dalam pilihan raya sama ada PAS dan juga Bersatu sekarang ini. Maknanya Perikatan Nasional lah. Ini musuh tradisi pada UMNO di kursi-kursi yang dia akan bertanding. Maka dia perlu mewujudkan satu senario pada saya lah, nak tunjuk bahawa Rumah Bangsa ini atau agenda Rumah Bangsa ni kononnya nak tunjuk bahawa UMNO sebenarnya nak jadi teraju balik kepada politik orang Melayu. Walhal
3 tahun 4 tahun selama ni dia duduk dengan DAP seronok je. Jadi Timbalan Perdana Menteri dapat peruntukan jadi kerajaan. Dia tak kisah pun Perikatan Nasional tak dapat peruntukan, ahli parlimen Perikatan Nasional dinafikan peruntukan. Dia tak peduli pun bab tu. Pimpinan Melayu seperti Tan Sri Muhyiddin sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri sendiri ditekan oleh pemerintah. Dia tak kisah pun. Tetapi nak dekat dengan pilihan raya ni, maka dia kena buat. Sebab dia nak kena tunjuk pada orang Melayu bahawa we are not with DAP. Itu satu. Keduanya, we are not to certain degree with Anwar Ibrahim, PMX. Kami yang sebenarnya lead atau dalam konteks kuasa di Putrajaya ni, kamilah sebenarnya yang menerajuinya. Kerana kalau mereka tak buat begini, maka hilanglah modal mereka untuk kempen ke bawah. Dia tak ada produk dia nak jual. Dia tak ada cerita dia nak cerita pada orang Melayu bahawa kamilah teraju. Sebab itu konsep rumah bangsa ni dikenalkan, atau saya rasa kenapa UMNO cuba nak guna ini. Sebab tu sekarang ni saya setuju dengan apa Dr. Zudi sebut tadi. Hakikatnya perpaduan orang Melayu atau kesatuan orang Melayu ni dari segi politik dari segi isu berbeza. Contoh, kita ada satu-satu isu tertentu, tak apa, kita nak bergabung semua parti, nak sokong satu isu tu, tak ada masalah. Tetapi bila konteks politik, akhirnya ianya berpijak balik pada bumi yang nyata. Berapa kursi kita nak bertanding, berapa kursi yang kita nak menang. Dan pada saya, untuk kesatuan orang Melayu atau perpaduan orang Melayu dari segi kuasa politik yang boleh memimpin dan juga memayungi keseluruhan kuasa politik orang Melayu sekarang adalah Perikatan Nasional. Sebab itu pada saya, dan Perikatan Nasional dalam konteks yang lebih besar pada saya, bukan hanya Bersatu dan juga PAS, termasuk juga dengan kawan-kawan kita daripada IPR dan sebagainya. Sebab yang kita perlukan sekarang ni, saya tak perlukan undi Zahid Hamidi untuk Perikatan Nasional, tetapi saya perlukan undi ahli-ahli UMNO di bawah untuk pilih Perikatan Nasional dalam pilihan yang akan datang, dan supaya Perikatan Nasional dapat jumlah kursi yang lebih besar pada 73, lebih besar pada 72, 80 dan ke atas sebagainya, supaya kita akan dapat membentuk satu kerajaan Perikatan Nasional bergabung dengan Sabah dan Sarawak, dan akhirnya mengembalikan balik kuasa politik orang Melayu itu dalam teraju kepimpinan kerajaan pada hari ini. Ini saya rasa perpaduan yang sebenarnya, yang sejatilah dari segi kuasa politik orang Melayu. Dan itu hanya boleh berlaku dalam Perikatan Nasional. Kerana kalau kita ambil macam tadi apa Dr. Zudi sebut tentang exploration, nak jajaran mana dan sebagainya, ianya akan akhirnya sebenarnya pada saya lah akan lebih menghakis kedudukan kuasa politik orang Melayu. Kalau kata tiba-tiba undi itu terpecah. Sebab tu bagusnya kita pergi kepada dua gabungan saja. Gabungan Perikatan Nasional dan juga gabungan PH Barisan Nasional, atau gabungan Madani lah kalau kita boleh bagi nama kan. Gabungan Madani, supaya mereka masuk pilihan raya sebagai mereka. Kerana kita kena faham, dalam Madani pun mereka tidak ada kelompok yang mewakili orang Melayu yang secara clear atau jelas. Amanah tidak menang di kursi-kursi majoriti Melayu. Yang hanya menang kursi majoriti Melayu sebahagiannya hanya UMNO saja. Jadi biarlah UMNO bertembung dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang, dan kita lihat jajaran yang mana yang akan memenangi pilihan raya nanti. Jadi sebab tu saya rasa itu sebenarnya konteks politik, realiti politik Melayu yang ada pada hari ini. Satu soalan lanjutannya YB. Jika objektif payung besar Melayu ni adalah untuk menyatu padukan semua orang Melayu, adakah bermakna payung besar ni boleh untuk terima atau sanggup untuk menerima UMNO di dalam payung tersebut? Bukankah itu boleh membantu untuk mencapai objektif untuk menyatu padukan semua orang Melayu dan memperkuatkan kuasa politik? Sebab tu saya kata tadi, ianya kepada realiti berpijak balik pada bumi yang nyata tentang soal pembahagian pilihan raya. Ada 222 kursi parlimen. PAS dah menang sekian banyak, Bersatu dah menang sekian banyak. Takkan kita nak start negotiate kursi yang kita dah menang? Jadi kita mesti, dan UMNO pun ada kursi yang dia menang, dia ada kursi jumlah yang dia menang. Jadi kita kena negotiate kursi-kursi yang mungkin belum dimenangi. Contoh kursi PKR, kursi Amanah atau kursi DAP sebagai contoh. Yang mana ini memang akan menjadi lawan tradisi lah dalam pilihan raya. Jadi adakah UMNO sanggup untuk lawan dengan Kerajaan Perpaduan atau Pakatan Harapan dalam pilihan raya depan, mewakili Perikatan Nasional? Itu antara persoalan dia. Bukan soal nak terima tak nak terima. Itu stand yang perlu dibuat oleh Barisan Nasional dahulu.
atau UMNO dahulu meninggalkan PH, sebab it's unlikely baik Bersatu atau PAS hari ini akan join dengan DAP dan Amanah dan PKR. Tinggal UMNO saja yang perlu buat keputusan sama ada mereka akan bersama dengan PH dan bersama dengan PH, atau mereka nak bersama dengan PN, atau mereka nak berdiri sendiri seperti yang kita dengar, nak bertanding 115 kursi. Sebab tu akhirnya perpaduan kuasa politik Melayu ini dia mesti berpijak balik kepada berapa pembahagian kursi yang, sebab saya ambil contoh Terengganu lah paling mudah. UMNO willing untuk tidak langsung bertanding di Terengganu sebab semua kursi dah dimenangi oleh PAS dan juga Bersatu, Perikatan Nasional lah. Maka masuk pilihan raya ni, kalau kata UMNO tak nak bergabung atau nak duduk sekali dengan Perikatan Nasional, maka UMNO kena concede Terengganu. Kena concede, contohnya di Kelantan ada 3 kursi, mungkinlah kita boleh negotiate lah di kursi-kursi tu, sebab selalunya perbincangan akan bermula dengan kursi dah menang, tak bincang dah. Kan? Incumbency akan terus. Di Kedah sebagai contoh, adakah UMNO willing untuk let go negeri Kedah bagi pada Perikatan Nasional? Kita bincang lah. Negeri sebagai contoh Perak, Pahang yang mana belum dimenangi oleh Perikatan Nasional, maka bincanglah di situ. Di Johor sebagai contoh, sama juga di Johor. Berapa banyak kursi, atau di Melaka, berapa banyak kursi UMNO Barisan Nasional yang nak diserahkan kepada Bersatu dan juga PAS, atau adakah Bersatu dan PAS willing untuk let go Melaka biar UMNO saja bertanding lawan PH. Jadi benda-benda ni itu realitinya. Sebab tu pada saya, yang saya perlukan sekarang bukan Zahid Hamidi. Yang saya perlukan atau Perikatan Nasional perlukan adalah kita perlukan lebih ramai pengundi-pengundi baik daripada UMNO, orang Melayu mengundi bersama Perikatan Nasional, dan akhirnya Perikatan Nasional dapat kursi yang lebih daripada 80 kursi parlimen dan membentuk kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri di beberapa negeri yang ada dalam pilihan yang akan datang. Itu saya rasa barulah kita bercakap tentang payung besar nak mengembalikan kuasa politik orang Melayu dan sebagainya yang boleh diyakini oleh majoriti rakyat. Akhirnya kita kena terima hakikat kerajaan Madani pada hari ini, apa pun yang mereka lakukan, mereka tidak lagi mendapat kepercayaan dan juga approval rating daripada majoriti orang Melayu Islam di dalam negara ini. Itu hakikat yang kita tak boleh nak nafikan. Okey, baik. Apabila kita bercakap berkenaan dengan rumah bangsa ni, jangan kita lupa pasal satu lagi isu semasa yang sangat hangat sekarang dibincangkan. Begitu hangat sampai jika kita ulas pun perkara ni, ada kemungkinan kereta boleh terbakar. Jadi saya bercakap tentang kes Cikgu Chandra lah sebelum ni, dan kita cakap berkenaan dengan topik yang lebih besar, iaitu rumah ibadat tanpa izin. Jadi kalau kita lihat sekarang topik itu sangat hangat. Ada yang menyatakan bahawa semua rumah-rumah ibadat tanpa izin, tanpa permit atau yang berada di atas tanah yang bukan milik mereka patut dirobohkan. Dan juga kita ada satu pihak yang menyatakan bahawa kerajaan perlu masuk mainkan peranan dan sebenarnya memberikan lesen-lesen dan permit kepada kuil-kuil haram ni atas pelbagai kuil-kuil tanpa izin atau tanpa permit ni atas pelbagai faktor. Jadi bagi pandangan Dr. Zudi sendiri, kenapa isu ni berlaku sekarang, sedangkan kalau kita lihat kebanyakan daripada kuil-kuil ataupun tokoh-tokoh ni sebenarnya telah wujud sekian tahun lama. Jadi kenapa rasanya sekarang ni tiba-tiba ada spark? Kenapa perkara ni baru muncul sekarang? Kita perlu akui bahawa isu yang berkaitan dengan rumah ibadat ini adalah isu yang sangat sensitif, yang boleh mencetuskan sentimen, dan bila sentimen itu tercetus, ia boleh membawa kepada kekeruhan hubungan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Peranan yang sepatutnya dimainkan bagi mengharmonikan semula hubungan antara kaum ini sudah pastilah kerajaan. Kerajaan dia mempunyai kuasa, dia mempunyai segala bentuk pendekatan, sama ada pendekatan undang-undang ataupun pendekatan secara perundingan, ia boleh dilakukan oleh kerajaan. Cuma saya agak hairan kenapa isu ni dibiarkan. Dibiarkan begitu. Kita tahu bahawa pencerobohan
pembinaan rumah ibadat ataupun rumah seperti kuil dan sebagainya dengan menceroboh sama ada tanah kerajaan ataupun tanah individu, sememangnya sesuatu yang tidak boleh diterima. Tetapi adakah kita boleh membiarkan, termasuklah kepada tuan tanah sendiri, untuk mengambil tindakan sewenang-wenang, termasuk merobohkan? Saya bagi contoh, kita pernah ada satu kes masjid di Bagan Serai, masjid tinggi Bagan Serai, yang ada isu masjid itu tanahnya diwakafkan, tetapi kemudiannya disedari bahawa ada tanah masjid tu dimiliki oleh seorang bukan Melayu, yang terpaksa kita bincang, kemudian akhirnya adalah kita usahakan supaya nak beli tanah tu supaya masjid tu tak dirobohkan. Kalaulah pemilik tanah tersebut dia kata ni tanah ni milik dia dan dia boleh bertindak sewenang-wenangnya, saya rasa perkara itu tidak akan mendatangkan kebaikan dari segi keharmonian kaum. Alhamdulillah dengan perundingan itu dapat diselesaikan. Begitu juga dengan apa yang berlaku sekarang. Saya lihat bahawa peranan itu perlu dimainkan oleh kerajaan. Sebab kerajaan ada segala dia punya pendekatan, undang-undang dan sebagainya. Termasuklah berunding, bawa pihak untuk berunding bagi menyelesaikan isu ini. Bila kerajaan gagal, rakyat mengambil undang-undang, meletakkan di dalam tangan dia, akan timbul isu-isu yang seperti ini. Jadi saya boleh buat kesimpulan, gagal lah. Kerajaan gagal untuk menangani isu sensitif ini. Untuk ke depan, saya lihat perlu ada satu pihak yang berautoriti bagi setiap agama. Umpamanya Hindu, ada pihak autoriti. Berautoriti tu makna dia walaupun mungkin ada mazhab-mazhab dia yang lain, tapi ada satu mazhab dia yang kuat, yang diterima secara ramai di Malaysia ini. Dan bila mahu mendirikan kuil dan sebagainya, mereka ni dirujuk. Tidaklah dibina di mana-mana sahaja. Sebagaimana orang Islam pun kita ada autoriti, autoriti kita, pihak berkuasa agama. Tak boleh kita sewenang-wenangnya buat masjid, buat sembahyang Jumaat. Jadi itu di antara penyelesaian yang sepatutnya sudah kita laksanakan. Ada pihak berautoriti, dan bila berlaku ketegangan, maka kita berbincang dengan pihak ini, yang mewakili suara besar daripada masyarakat Hindu, masyarakat Buddha, Kristian dan sebagainya lah. Saya nak simpulkan itu ialah mengapa berlaku sekarang ni, kerana gagal. Kerajaan gagal untuk menyelesaikan isu ni. Benda ni mudah, benda mudah, tetapi kerajaan tak berjaya menggunakan pendekatan perundingan, termasuk undang-undang. Undang-undang ni bukan semestinya kekerasan, tetapi penguatkuasaan itu. Kita pernah ada isu ni di Kedah, waktu Menteri Besar Datuk Seri Sanusi merobohkan satu kuil, tetapi selesai. Benda ni boleh selesai. Dan adalah pendekatan yang kita buat, penguatkuasaan, dan pada masa yang sama memberi hak kepada agama-agama lain untuk memperolehi hak dia bagi membina rumah ibadat dan sebagainya. Jadi shortnya, kesimpulan yang ringkasnya, gagal. Punca ni itulah. Okey, baik. Jadi saya ingin lanjutkan soalan berkenaan dengan topik yang sama kepada YB Afif juga. Tapi saya mungkin nak pergi lebih spesifik lah. Kalau kita lihat perkara-perkara yang disebut oleh Dr. Zudi tadi berkenaan dengan rundingan dan sebagainya, mungkin boleh berkesan jika ianya satu dua tokong ataupun kuil di satu kawasan yang memang dimiliki oleh orang lain. Jadi di situ memang sangat jelas pemilik tanah mempunyai kuasa ataupun boleh berunding dengan pemilik tanah untuk menyelesaikan isu ni. Tetapi bagaimana pula jika tokong-tokong dan kuil-kuil ni ada ratusan seluruh negara dan berada di atas tanah kerajaan. Dan apabila kerajaan ingin untuk ambil tindakan seperti baru-baru ni di Seri Kembangan,
alasan yang diberi oleh adun di sana adalah menyatakan bahawa ianya tidak mengganggu sesiapa. Perkara ini, tokong atau buku itu telah berada di sini berpuluh-puluh tahun dan tidak mengganggu sesiapa, jadi tidak patut untuk diambil tindakan oleh kerajaan. Jadi apa pandangan YB Hafif sebagai seorang yang sangat berpengalaman di dalam Saya tak ada, membuat dasar tak adalah pengalaman ngubur kuil dan mentadbiran. Cuma saya setuju tadi setendiri pada apa yang Dr. Zudi sebut tentang mungkin sudah tiba masanya kita memikirkan betul-betul adanya satu badan authority, terutamanya untuk agama yang bukan agama Islam ni, dalam soal pentadbiran rumah ibadat ni. Sebab kita ambil contoh macam surau dan masjid. Surau dan masjid dia nak operasi, kalau katalah contoh memang dah digazetkan, bawah pembangunan, satu-satu pembangunan mesti ada menyediakan tapak surau, menyediakan tapak masjid. Sebahagian besar developer sekarang pun memang akan buat terus, dia buatkan masjid atau dia buatkan surau, dah ada cantik kat situ. Tetapi untuk surau dan masjid itu beroperasi, mestilah dirujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri itu sendiri. Jadi Jabatan Agama Islam Negeri itu ada authority untuk berikan surat kuasa kepada surau dan masjid untuk beroperasi sebagai rumah ibadat. Saya rasa mungkin sudah tiba masanya ianya harus pergi beyond daripada hanya sebagai NGO, kerana sebahagian besar persatuan-persatuan agama ni dia register as a NGO, dia register of society, persatuan, maka dia tidak, authority dia tu tidaklah seperti satu badan authority macam Jabatan Agama, atau mungkin tidak Jabatan Agama, tapi macam contoh di Pulau Pinang, sebelum ni kita ada lembaga wakaf Hindu, yang mana dia manage semua isu-isu kuil dan sebagainya dalam negeri Pulau Pinang. Mana yang ada isu masalah pendudukan di atas tanah tanpa izin ini, maka itu dah ada list dah. Sebab benda ni bukannya benda yang baru atau benda yang saya rasa tidak boleh kita buat satu bancian yang menyeluruh. Bahkan di Selangor baru ni diumumkan ada 600 lebih binaan yang sebegitu rupa. Maka 600 lebih ni mana-mana kerajaan yang masuk, termasuklah contoh sebagai contoh di Selangor, exco-nya YB Paparaidu, maka 600 lebih ni dia tengoklah. Contoh dalam penggal dia sebagai exco ni, dari 600 ni apa isu kritikal, kat mana? Saya dia boleh tahu. Contoh ni duduk atas, macam contohlah di kawasan saya, duduk atas tanah Majlis Agama Islam, kuil dan juga gurwara. Maka saya mulakan inisiatif bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam. Saya kata kita kena start bincang, dan Alhamdulillah sekarang dalam proses pemindahan, kerana tanah Majlis Agama Islam tu nak diguna pakai untuk keperluan masyarakat Islam, dan tidak ada pun rusuhan kaum, tidak ada pun isu bahawa mereka tidak mahu keluar dan sebagainya, kerana kita berikan balik hak itu. Maknanya kita tahu mereka dah ada rumah ibadat sebelum ni, tetapi kerana isu tanah, isu kedudukan tanah mereka itu tidak sah, maka kita cari tapak ganti yang akhirnya memberi legitimasi kepada rumah-rumah ibadat ni juga. So saya rasa, saya ambil pendekatan begini, walaupun saya tahu mungkin ada beberapa kumpulan kecil yang tidak setuju dengan pandangan saya bahawa tak perlu pun dia beri tapak ganti, tak perlu pun nak diiktiraf mereka ni. Tetapi pada saya ni rumah ibadat. Selagi mana mereka berpegang kepada rukun negara, percayaan kepada Tuhan, ialah Tuhan, kita percaya pada Allah, mereka percaya pada Tuhan mereka, maka mereka masih kita anggap sebagai sebahagian daripada kontrak sosial kita sebagai rakyat Malaysia. Mereka ada hak untuk agama mereka. Pada saya itu juga tidak melanggar pegangan saya sebagai seorang Muslim, apatah lagi sebagai seorang yang bertanggungjawab, diberikan amanah untuk memimpin masyarakat saya. Jadi sebab itu pada saya, selagi kita boleh menjaga hak itu, kerana isu macam disebutlah, isu rumah ibadat ni kadang dia bukan isu teknikal sangat. Teknikal tu mudah je nak selesai. Dia lebih kepada isu sentimen, lebih kepada isu emosi. Macam contoh adalah saya dapat pandangan macam contoh baru ni di kawasan saya. Oh, dulu kami buat, kami lahir pun anak kami bawa sini, kami kahwin dekat kuil ini, maka benda ni ada sentimental value. Ya, kita faham, kita terima. Tetapi akhirnya kita perlu berikan hak tu kepada mereka yang selayaknya. Jadi sebab tu pada saya konteksnya adalah engagement tu perlu berlaku, baik daripada semua pihak, dan kita kena berlaku jujur. Jangan kita tak nak lay out on the table apa isu sebenar satu-satu perkara itu. Sebab tu pada saya, macam contoh sekarang ni, tanah kerajaan ni, ialah dia sama ada tanah individu, tanah swasta lah, atau tanah kerajaan je, kedudukan rumah-rumah ibadat ni.
Sebab tu dalam banyak pembangunan-pembangunan sekarang ni diletakkan juga atau digazetkan terus, diwartakan terus tapak ribi, tapak rumah ibadat bukan Islam. Maka dah ada dah kawasan-kawasan ini. Cumanya kita juga kena berlaku adil lah. Janganlah kalau tempat tu ada sebab yalah, saya mungkin faham, saya surau dengan masjid ni okey lah, agak mudah sikit. Kita semua lebih kurang sama je mazhab kita, semua mazhab Syafi'i. Jadi kita ada surau mazhab Syafi'i dengan masjid ahli sunnah saja. Adalah sikit-sikit yang Syiah punya tempat tapi dia tak diiktiraf sebagai surau atau masjid. Ada. Tetapi tak diiktiraf sebagai masjid atau surau yang didaftarkan di bawah kerajaan. Jadi benda-benda itu pada saya kita kena clear lah. Jadi macam contoh tadi Dr. Zudi sebut, tak bolehlah semua sektor dalam agama Hindu sebagai contohnya, semua tu dia nak satu tempat tu ada semua. Jadi benda tu kena ada pertimbangan lah. Kena ada tolak ansur. Dalam hal ni kena ada tolak ansur. Saya ambil contoh macam contoh di Bukit Tajam. Sekarang ni DAP tengah ride on lah benda ni. Sampai Lingua Eng pun pergi semayang lah dekat kuil tu. Bila ada kuil sebelah Hospital Bukit Tajam. Betul, saya pada pandangan saya adalah keperluan untuk memindahkan. Sebab pada saya dengan keperluan hospital yang lebih besar yang diperlukan dan juga soal lalu lintas dan sebagainya, kalau ada keperluan untuk dipindahkan, maka perlu dipertimbangkan. Janganlah kita langsung tak nak bincang benda tu. Janganlah langsung kata ni soal mempertahankan hak agama. Betul, tetapi kalau sampai agama itu atau ritual agama yang kita nak buat itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan rasa kacau ganggu dalam masyarakat secara keseluruhannya, maka itu juga tidak baik. Dan saya percaya baik Islam, baik juga agama Hindu, agama itu tidak turun untuk nak menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Sepatutnya agama ni mendamaikan lah. Itu juga yang kita diajar oleh Islam kan. Jadi sebab tu pada saya benda ni kena jujur. Jangan kita pula jadi lebih jurucakap daripada apa yang sepatutnya. Kadang tu saya lihat banyak kelompok termasuk tu lah yang baru-baru ni ada nama-nama yang agak popular sampai nak masuk PKR apa benda semua ni kan. Kadang saya rasa melampau-lampau sangat. Sebagai contoh, kita dah tahu memang betul kerajaan dah buat keputusan atau pemerintah buat keputusan, maka tindakan perlu diambil. Jangan sampai kita pula sendiri bawa backhoe nak pergi buat tindakan. Pada saya itu dah melampau. Pada saya itu bukan tugas kita sebagai warga atau sebagai orang yang hidup dalam negara yang ada perlembagaan, negara yang ada rukun negara, lebih-lebih lagi negara yang ada peraturan dan undang-undang. Sebab tu kita ada autoriti yang selayaknya untuk buat kerja-kerja itu. Dia tidak sampai ke tahap pada saya, kalau sampai ke tahap dengan niat pergi buat sendiri kemudian pijak simbol agama dan sebagainya, itu saya rasa itu dah melampau dan itu tak diajar oleh Islam dan tidak ada dalam ajaran Rasulullah SAW yang mengajar kita untuk buat begitu. Itu saya ingat kita kena clear bab itu. There's always a line. Dan saya setuju apa yang Dr. Zudi sebut tadi. Kerajaan hari ini, Perdana Menteri lah PMX, gagal untuk nak mengawal naratif ini sehingga menyebabkan benda ni jadi begini. Now katanya kereta kena bakar lah apa semua. Pada saya benda ni kalau there's someone yang put a stop to it daripada awal, benda ni akan hanya menjadi isu teknikal yang diselesaikan secara teknikal dan tidak melibatkan isu sentimen dan juga isu yang boleh mengganggu gugat keharmonian dan juga kerukunan kita hidup dalam negara Malaysia ini. Okey, baik, saya simpulkan sedikit. Jadi YB Afiq pun berpandangan bahawa isu ni boleh diselesaikanlah dengan rundingan dengan semua pihak yang terlibat, dan juga saya suka sebenarnya idea untuk mencipta satu lembaga ataupun satu jabatan untuk mengawal selia semua kul-kul ataupun tokoh-tokoh ini supaya kita bolehlah kurang ataupun mengelakkan daripada masalah-masalah ini berlaku pada masa yang akan datang. Jadi saya ingin kembali balik kepada isu-isu berkenaan dengan politik. Ni mungkin jump sedikit, tapi saya terpaksa tanyalah Dr. Zudi. Minggu lepas bila saya tengok kenyataan daripada YB Taqiyuddin, dia menyatakan bahawa ketua pembangkang yang baru akan dilantik pada 14 hari bulan Mac. Jadi hari ini 12 hari bulan Mac, Dr. Taqi menyatakan bahawa
keputusan itu akan ditangguhkan. Jadi dia akan dibuat sebelum sesi parlimen yang akan datang, jadi kemungkinan besar sebelum bulan Mei. Jadi masih ada 2 bulan lagi. Jadi bagi pandangan Dr. Zudi, sebenarnya apakah yang menyebabkan delay ni, ketundaan ni? Adakah ianya susah untuk mendapatkan konsensus di dalam parti ataupun konsensus di kalangan Perikatan Nasional ataupun di kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang? Jadi apakah sebenarnya isu yang menyebabkan lambat untuk melantik ketua pembangkang yang baru ini? Okay. Saya nak merujuk kepada kenyataan ataupun press statement lah yang telah dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga menimbulkan reaksi daripada pengerusi Perikatan Nasional yang baru, Dr. Ahmad Samsuri. Isu dia, kalau kita dengar apa yang Tan Sri Muhyiddin sebut tu, cukup jelas. Cukup jelas. Dan dia sebut bahawa pengerusi Perikatan Nasional ini, sebagaimana yang disebut oleh Timbalan Presiden PAS, Tan Sri Muhyiddin ni dia merujuk kepada Datuk Seri Tuan Ibrahim. Tidak semestinya menjadi poster boy ataupun the future Prime Minister. Tapi benda ni boleh dibincang, Tan Sri sebut. Dan di hujung tu saya sebut, saya rasa Tan Sri sangat berhati-hatilah, kata Tan Sri Muhyiddin, kita beri peluang kepada Dr. Ahmad Samsuri untuk dia tunjuk bahawa dia boleh jadi Prime Minister in waiting pada masa akan datang. Beliau sekarang sudah menjadi pengerusi Perikatan Nasional dan kita pun tahu dalam sistem Westminster ini dia ada shadow cabinet. Kalau di UK tu dia ada shadow cabinet. Biasanya ketua pembangkang itu dia menjadi rival ataupun shadow kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri dia punya shadow dia ataupun bayangan dia adalah ketua pembangkang. Kalaulah sekarang ni kita lihat banyak narratif yang disebutkan bahawa Dr. Ahmad Samsuri boleh untuk lebih ke hadapan sebagai Perdana Menteri mungkin. Jadi Tan Sri telah memberikan satu peluang. Saya nampak dia kata kita bagi peluang kepada Dr. Ahmad Samsuri untuk dia buktikan dan nantinya orang akan lihat bahawa dia boleh menjadi bayangan kepada Perdana Menteri sekarang. That's why yang saya nampak bila timbul isu ketua pembangkang ni, saya nampak kena tukar. Kena tukar sebab kita dah ada pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Kita bagilah dia. Bagi dia sebab sebelum ni dia bermain di gelanggang negeri. Gelanggang negeri. Sekarang dia sudah pergi kepada gelanggang nasional. Bila dia pergi pada gelanggang nasional sebagai pengerusi Perikatan Nasional, kita bagi platform ketua pembangkang. Saya nak menulis sebenarnya supaya beri Dr. Ahmad Samsuri ni sebagai ketua pembangkang. Mungkin orang akan tanya, tapi dia pegang Menteri Besar. Kita ada sejarah. Dulu tahun 2002, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, selepas almarhum Ustaz Fadil meninggal dunia, dia naik sebagai ketua pembangkang dan pada masa yang sama dia Menteri Besar. Menteri Besar Terengganu. Kalau perkara ni kita boleh lihatlah, tak timbul masalah. Saya yakin Parti Bersatu pun kalau Dr. Ahmad Samsuri jadi ketua pembangkang, tak ada masalah. Mungkinlah. Kalau yang sekarang kekal masalah. Itu masalah. Jadi mengapa kita cari benda yang tak menyelesaikan masalah? Saya pada pandangan saya lah, perlu kita beri peluang kepada Dr. Ahmad Samsuri untuk dia jadi ketua pembangkang. Menunjukkan kebolehan dia untuk pembangkang ni dilihat berperanan. Sebab kita maklum, cakap-cakap daripada rakyat termasuklah
daripada kerajaan sendiri, dia kata aset yang ada aset yang paling berharga ada pada PMS sekarang ni ialah pembangkang yang lemah. Kepembangkangan yang lepas ini memang kita lihat gagal. Kita perlu kepada seorang ketua pembangkang yang baru. Kenapa kita nak tangguh? Pilihan raya makin hampir. Rakyat menunggu-nunggu pengurusi Perikatan Nasional sekarang ni yang boleh lead ke pembangkangan sekarang. Jadi saya nampak tidak wajar lah. Tidak wajar kita tangguhkan, tunggu sampai sesi parlimen akan datang, tantah lepas raya ni orang kata bubar. Jadi baik kita terus bersegera. Ini salah satu daripada saya nak sebut report card lah. Bila Dr. Ahmad Samsuri jadi pengurusi PN, report card dia dalam tempoh sebulan, dia kena selesaikan ini. Ketua pembangkang kena tentukar. Lantik SUPN kena lantik segera. Kemudian mungkin 2 bulan yang kedua dia kena round seluruh negara, jumpa jentera-jentera PN. Itu orang akan nampak report card dia okey. Tapi kalau dia tak ada platform sebagai shadow kepada Perdana Menteri, saya tak nampak dia diberi peluang sebagaimana yang Tan Sri Muhyiddin. Kalau dia tak diberi peluang untuk tunjukkan kebolehan dia lah. So jawapan saya tu Dr. Ahmad Samsuri segera. Baik, sangat jelas. Okey, baik. Jadi Dr. Sam dengan rasionalnya munasabah, iaitu beliau memegang jawatan sebagai pengurusi PN, seeloknya dia diberi mandat sepenuhnya dan menjadi ketua pembangkang juga. Jadi berkenaan dengan report card tadi, sangat tertarik. Sekarang ni kalau saya ingat kembali, Dr. Sam sekarang ni dah 3 minggu menjadi pengurusi PN. Jadi apakah refleksi, saya pergi kepada YB Afif, apakah refleksi YB Afif berkenaan dengan the status of Perikatan Nasional sekarang ni? Jadi di mana walaupun kita ada pengurusi PN yang baru, tetapi masih ada doubt berkenaan dengan ketua pembangkang. Jadi kita seperti ada satu tim bola sepak yang tak ada kapten sekarang ni. Jadi apa pandangan YBF berkenaan dengan perkara? Sebab tu kalau ingat sebelum ni pun saya pernah sebut bila Dr. Samsuri telah diangkat sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Diangkat ni bukan dengan paksaan dan sebagainya. Maknanya memang dah ditawarkan, maka dia nak menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Dan Tan Sri Muhyiddin juga firm dengan keputusan dia bahawa dia melepaskan jawatan itu. Tak betul ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin ni dia drama saja, dia letak jawatan tapi dia nak balik dan sebagainya. Tak betul. Dah terbukti dah. Sekarang ni Dr. Samsuri dipilih sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Dan sebab tu saya sebut sebelum ni bahawa the important thing yang perlu Dr. Samsuri lakukan sekarang adalah untuk tunjuk that he is the unifying leader. Kerana dia ambil tampuk pentadbiran Perikatan Nasional ini di saat ada sedikit krisis berlaku, baik di kalangan parti komponen, baik tentang hubungan di antara Bersatu dan PAS dan sebagainya. Walaupun pada saya lihat tidaklah seteruk yang digambarkan atau digembur-gemburkan di luar sana, tetapi pada saya penting untuk Dr. Samsuri menunjukkan that he is the unifying leader untuk Perikatan Nasional. Dan dia harus sedar bahawa Perikatan Nasional ni dia tidak berpaksi kepada individu semata-mata. Dan kita juga tidak merasakan, saya sendiri tidak begitu yakin hanya dengan populariti Dr. Samsuri sahaja kita boleh menang dalam pilihan akan datang kalau kita tidak siapkan dari segi jentera, dari segi messaging kita, dari segi apa yang kita nak bawa kepada rakyat Malaysia. Kerana konteks Dr. Samsuri sebelum ni dia berada di Terengganu, alhamdulillah dah menang semua kursi di Terengganu, menang besar, bergaya di Terengganu, tetapi messaging di sana mungkin tidak selari atau tidak as appealing kepada pengundi-pengundi di Pantai Barat, di Negeri Sembilan, di Melaka, Johor dan sebagainya. Sebab itu Dr. Samsuri sekarang dia kena main dua role lah. Dia kena main role dia sebagai pemimpin Terengganu dan juga sebagai pemimpin nasional. Dan the only way saya rasa yang Dr. Samsuri boleh lakukan ni, saya setuju dengan apa Dr. Zudi sebut, engagement dia dengan semua pimpinan-pimpinan di peringkat negeri-negeri, terutamanya contoh
negeri Selangor, negeri Melaka, next pilihan negeri ni adalah Melaka. Ini menjadi test case lah kepada beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kalau perbincangan awal atau statement pertama pengerusi Perikatan Nasional tentang isu ialah sedikit salah faham tentang isu poster boy dan sebagainya ni, saya rasa tu tak reflect bagus lah kepada seorang ketua yang baru. Sebagai seorang ketua yang baru, dia harus dilihat sebagai seorang yang dapat menggarap semua kekuatan. Lebih-lebih lagi pula sekarang ni pastinya di peringkat bersatu juga kita nak melihat tentang isu soal ketua pembangkang ini menjadi isu penting yang akan mencorak dan juga memberi impak kepada tahap hubungan kerjasama bersatu dan PAS dan Perikatan Nasional ke hadapan. Kenapa saya sebut ini? Kerana kita tahu kerusi ketua pembangkang sebelum ini telah diserahkan kepada bersatu, walaupun pada hakikatnya on paper sepatutnya PAS boleh lead pada awal pun sebagai ketua pembangkang dari segi jumlah kursi, tetapi atas kerjasama atau muafakat yang dah dibentuk sekian lama, maka Tuan Guru Hadi menyerahkan kepada bersatu, dan bersatu pula menamakan Datuk Seri Hamzah. Tetapi sekarang Datuk Seri Hamzah tidak lagi bersama dengan bersatu, maka adalah baik sebaiknya dalam keadaan sekarang pun PAS menjadi teraju dalam Perikatan Nasional, maka PAS lah yang seharusnya menerajui sebagai ketua pembangkang. Benda ni sebenarnya lebih mudah. Kalau saya ialah betul lah dalam kita masa nak menamakan ni, dan saya ada keyakinan bahawa Dr. Samsuri dan juga pimpinan PAS dan juga semua kepimpinan bersatu dalam Majlis Tertinggi Perikatan Nasional akan dapat capai satu keputusan untuk menamakan ketua pembangkang yang baru. Saya rasa soal tukar ni dah tak timbul dah. Memang akan tukar. Dan saya percaya itu matlamatnya. Dan cumanya ialah ketua pembangkang yang sekarang patutnya dia resign je lah. Dia tak perlulah nak guna lagi jawatan tu untuk buat program dan sebagainya, sebab dia dapat jawatan tu daripada parti. Sama lah macam saya dulu. Bila saya dilihat sebagai tidak lagi dipercayai oleh parti, saya sendiri menawarkan diri untuk letak jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri pada ketika itu, dan saya resign kerana saya tahu saya dah lost the confidence from the party leadership pada ketika Sheraton move yang lepas. Maka benda yang sama patut apply. Any gentleman politician akan faham benda ni. Unless you are not gentleman, you takkan lepas lah jawatan apa saja jawatan yang you ada, yang you pernah dapat. Jadi sebab tu pada saya, ketua pembangkang ni very clear. Soal tukar ni saya rasa di peringkat Perikatan Nasional memang nak tukar. Cumanya mungkinlah masa diperlukan sedikit, tetapi saya rasa tak boleh tunggu lama lah, perlu dibuat segera, kerana ada orang gunakan jawatan ni untuk pergi lagi dan mengganggu keharmonian yang ada dalam Perikatan Nasional. Jadi saya rasa tu quite clear kenapa there's a urgent need untuk tukar ketua pembangkang ni dan dinamakan ketua pembangkang daripada sekarang. Bercakap tentang ketua pembangkang ni, saya tertarik nak tanya. Saya kena minta izin dulu sebelum tanya soalan ni. Tanya saya. Bercakap tentang ketua pembangkang, saya lihat Dr. Sam akan mendepani satu cabaran ataupun dilema yang sangat berat pada masa yang terdekat ni. Kerana kalau kita lihat ketua pembangkang yang sedia ada sekarang ini sedang menggerakkan untuk membina satu parti politik, dan berdasarkan kenyataan-kenyataan umum beliau, dia menyatakan bahawa parti itu ataupun dia sendiri masih menyokong Perikatan Nasional. Jadi sebagai pengerusi Perikatan Nasional, adakah Dr. Sam dan kepimpinan Perikatan Nasional akan membuat keputusan untuk menerima parti tersebut? Jadi apa pandangan? Dia ibarat dia macam, kalau contoh saya boleh cakap kat sini lah, ibarat dia macam amanah mohon nak masuk Perikatan Nasional lah. Adakah PAS akan terima amanah Mat Sabu untuk kembali bersama dalam Perikatan Nasional? Sama je. Jadi sebab tu benda ni dia perlu perbincangan, dan kalau pada saya lah di peringkat bersatu, agak sukar lah untuk kami terima dalam keadaan orang yang nak tubuh parti tu menyatakan bahawa Tan Sri Presiden kami adalah musuh nombor satu yang perlu ditentang. Sama juga dalam amanah pun musuh nombor satu yang ditentang PAS lah. So adakah kalau Dr. Samsuri sanggup untuk terima Mat Sabu masuk balik dan duduk dalam Perikatan Nasional, contoh, bolehlah kita bincang nak terima whatever parti yang nak ditubuhkan ini untuk duduk dalam Perikatan Nasional. Saya rasa benda tu quite clear dan quite obvious. Sebab kalau tak, ke depan memang saya rasa itu akan akhirnya
kita tidaklah bergerak di atas objektif nak memperkasakan Perikatan Nasional. Kerana tujuan bila Tan Sri Muhyiddin melepaskan jawatan dan akhirnya PAS menawarkan diri untuk menjadi teraju Perikatan Nasional, matlamatnya adalah untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional ni ditubuhkan memang asalnya hasil daripada apa yang diilhamkan oleh Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan-pimpinan pada ketika itu yang menjadi arkitek kepada Perikatan Nasional. Jadi sebab tu pada saya, jangan kita tahu semua bersahabat, semua berkawan, tetapi akhirnya dalam politik ni certain decision have to be made. It might be unpopular, it might be not apa yang kita harapkan dan juga boleh mengganggu persahabatan sebagainya, tetapi pada saya prinsip kena jelas dalam soal ini. Dan pada saya sekarang, walaupun kami bersatu sedang berhadapan dengan krisis ini, saya percaya dan banyak pimpinan PAS yang berjumpa saya baik di Selangor dan sebagainya bercakap kita kena di peringkat PAS sendiri merasakan bahawa this is a time where Bersatu also needs PAS punya help untuk rebuild Bersatu di beberapa kawasan, terutamanya di Selangor sebagai contohnya, dalam usaha kita nak menang dalam pilihan yang akan datang ni. Jadi sebab tu saya sangat mengalu-alukan messaging yang begitu daripada PAS, dan benda itu akan transit dalam bentuk action kalau Dr. Samsuri sebagai pengurusi Perikatan Nasional menyegerakan usaha untuk menukar Ketua Pembangkang ini, dan kerana akhirnya yang akan dapat jawatan itu pada kita PAS. Jadi adalah baik begitu. Dan saya rasa lebih cepat kita buat ini, lebih cepatlah kita dapat menunjukkan kepada rakyat bahawa pembangkang ini kuat, pembangkang bersedia, bahkan kita boleh berhadapan dengan pilihan raya negeri Melaka dengan lebih baik. Dan insya-Allah dalam parlimen nanti, kalau masih tak dibubarkan, maka pasukan ini akan dapat memberi lawan yang hebat kepada PMX, terutamanya kerana ini perlu dalam stage kita nak berhadapan dengan pilihan raya yang mungkin kurang daripada setahun lagi untuk berlaku ni. Soalan yang lebih kurang sama kepada Dr. Zudi. Dr. Zudi sekarang ni adalah seorang ahli jawatankuasa di dalam PAS Pusat. Jadi mungkin Dr. Zudi lebih mengenali rakan-rakan pimpinan di PAS Pusat berbanding dengan saya misalnya, ataupun rakyat yang menonton di luar sana. Jadi bolehkah Dr. Zudi mungkin bagi kita sedikit imbasan ataupun sedikit sneak peek di minda pimpinan PAS Pusat ni berkenaan dengan parti baru yang akan digagaskan oleh Ketua Pembangkang sekarang? Okey, saya nak buat pembetulan sedikit. Sepatutnya saya buat awal tu. Saya dah tak pegang jawatan dah dalam PAS Pusat. Bila kita muktamar baru ni saya kalah. Jadi tapi saya masih ahli PAS lah. Saya nak sebut begini, saya isu ketidakharmonian yang berlaku dalam Perikatan Nasional. Sebelum tu saya nak tegaskan balik, mahu tidak mahu Perikatan Nasional perlu diperkasakan. Kalau situasi yang ada pada hari ini dibiarkan untuk kita hadapi pilihan raya negeri Melaka, kemudian pilihan raya Sarawak dan Johor dan sebagainya, pilihan raya umum, kalau dalam keadaan status quo yang ada sekarang ni, saya yakin Perikatan Nasional tak boleh pergi jauh. Mesti diperkasakan. Kalau ada pimpinan PAS ataupun pimpinan Bersatu berfikir bahawa mereka dalam tempoh setahun lebih ni mereka nak membentuk satu gabungan baru, itu pun saya yakin gabungan itu tidak akan dapat mencabar VH dan juga BN. Sebab dalam politik ni, sebagaimana yang selalu disebut real politik, politik ini adalah the arts of the possible. Okay? Benda yang kita tak boleh fantasi. Okay? Sekarang ni yang ada Perikatan Nasional, kita dah terbukti dapat 74 kerusi dalam pilihan raya umum yang lepas. So kena, inilah realiti, real politik yang ada. Okay? Jadi kalau ada, untung saya tak jadi jawatankuasa PAS Pusat, saya boleh bercakap bebas. Jadi saya nak sebut, kalau ada pimpinan PAS yang masih nak explore, ada gabungan-gabungan baru, tolong berhentilah.
itu bukan real politik. Kita nak bentuk gabungan baru, nak bagi pencerahan kepada ahli seluruh negara, turun seluruh negara pun setengah tahun. Belum bentuk jentera bersama. Itu memang bukan benda yang possible lah. Sebab itu, dalam memperkukuhkan Perikatan Nasional ini, masalah yang saya nampak ialah komunikasi politik. Ada breakdown lah, ada benda yang perlu diselesaikan. 3 perkara. Yang pertama, komunikasi politik ini ialah party to party, bukan party to individu. Presiden to presiden. Kalau Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, kalau dia berkomunikasi dengan presiden bersatu, selesai masalah. SU to SU, bukan kepada individu. Kepada individu dia akan menimbulkan masalah. Yang pertama. Yang kedua, comply kepada peraturan dan juga undang-undang tubuh Perikatan Nasional. Kita kena ikut apa yang diputuskan, sama ada yang termaktub dalam Perlembagaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Kita ikut itu. Yang ketiganya, buat keputusan dalam mesyuarat. Jangan buat keputusan di luar mesyuarat. Dan buat keputusan, overrule keputusan mesyuarat. Kalau kita buat keputusan dalam mesyuarat, walaupun dalam mesyuarat itu kita bertengkar, berhentak meja, akhir sekali kita buat keputusan bersama, saya yakin itu akan memberi kekuatan. Tetapi kalau kita buat keputusan di luar mesyuarat, tidak mengambil kira rakan-rakan, keputusan itu akan menjadi apa yang disebut daulah terpendam, deep state. Saya minta maaf, saya cakap terang-terang lah. Masalah yang timbul dalam Perikatan Nasional ni kerana ada deep state, kerana ada daulah terpendam, pihak yang mencaturkan supaya keputusan mesyuarat jadi begini, supaya keputusan begini, supaya hubungan di antara dua presiden ni gaduh. Saya cakap terang lah, supaya keruh hubungan di antara dua presiden, Tuan Guru dengan Tan Sri. Jadi deep state ini wujud sebab komunikasi politik tadi breakdown. Senang cakap begitulah. InsyaAllah kalau kita nak selesai, kena selesai betul-betul. Okay, baik. Terima kasih. Saya rasa banyak mesej-mesej yang tersirat di dalam jawapan tersebut. Jadi terima kasih. Saya sebenarnya ada banyak lagi soalan yang saya ingin tanya kepada para panelis kita, tapi malangnya kita telah kesuntukan masa. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis kerana sudi untuk hadir pada malam ini, dan juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua menonton yang sedang menonton, dan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih.